Masa saya budak dulu sebab baca banyak sangat Mastika, saya cukup takut dengan cerita orang tak boleh mengucap sebab terminum holy water. Bila dah besar ni saya jadi teringin betul. Bukan nak rasa lah, saya nak tahu depa pun ada takut benda yang sama ke kat kita. Kau ada Mastika versi Kristian ke, duk cerita ayat apa yang boleh jadi kiat lidah depa. Saya rasa boleh jadi ayat Zam-Zam lah kot. Ayat Nabi kita sendiri jumpa, tak pernah habis beribu tahun sampai sekarang, dan ada di Mekah saja, tempat yang orang Islam seluruh dunia duk mai. Tak minum pun tak apa, hang takat terpercik je, lidah hang terus boleh mengucap dan lancar 3 kul. Ada depa takut tak? Tak. Tu mungkin definisi holy water bagi orang Islam, tapi depa pun tahu ayat tu main dari sumber bawah tanah je. Orang siap kaji tengok bentuk molekul dia lagi. Tapi kalau ada satu lah benda yang depa takut, saya pun baru tahu. Depa panggil satu benda ni sebagai ayak setan. Dan ayak tu kena dengan cara describe dia. Warna dia hitam pekat dengan baunya lagi. Rasa tak payah cakap lah. Sama macam definisi ayak setan bagi kita. Ayak tu mesti bawa mudarat lah. Mereka pun sama, tapi kita sebut benda tu sebagai arak. Untuk kes mereka ni, dia tinggi lagi. Sebab ayak yang mereka masukkan ni ada unsur sihir. Dan nak bagi pening kepala lagi, ayak tu rupanya tak ada kat tempat lain. Ada pada orang Islam saja. So ayak apa ni? Dahsyat sangat cerita Mastika mereka ni. Nak relate cerita ayak setan tu, apa perasan tak? Apa persamaan orang yang power-power atas dunia ni? Einstein ke, J.K. Rowling, Harry Potter ke, Elon Musk ke? Mereka ni semua kaki kopi. Inilah dia ayak setan yang geng duduk kata. Hitam pekat, bau kerah, rasa pun kerah. Tapi tak mana yang sihir dah. Sihir dia tu tang Islam. Dalam buku Devil's Cup, dia pasal mamat yang jenis serata dunia untuk tulis sejarah kopi. Dia cerita rupanya kopi main dari Ethiopia. Tapi yang buat dia famous sampai satu dunia ni, sebab sebelah dia tu Yaman. Nama kopi Mocha bersebenar dengan pelabuhan Mocha dekat Yaman. Terus sekarang ni kita ada Monaco, tempat billionaire, anak raja serta dunia mai park yang mereka sambil layan F1. 500 tahun dulu, tempat tu adalah di Mocha. Mereka minum kopi sambil layan lumba unta lah kot. Dah F1 tak ada lagi kan. Dan Yaman selain dari negara Islam adalah tempat ahli sufi. Banyak duk ada situ. Mereka yang start includekan majlis zikir dengan kopi. Nak bagi cargas untuk beribadat lah. Jadi sama macam kita tak digalakkan untuk buat minat sangat pasal Christmas dan Santa Claus apa semua tu. Takut kita terpengaruh lah. Mereka pun sama. Mereka takut orang Kristian terdedah kepada saint kopi ni. Sebab semua orang tahu waktu tu asal usul kopi ni mai dari Syekh Al-Shadili dekat Yaman. Dari duk mula syok-syok minum kopi je terus termasuk Islam lagi. Tak kena ya. So dari warna ayak, rasa dia dan ritual yang dibuat masa minum benda tu, dia pun start buat cerita dan brandkan kopi ni sebagai ayak setan di kalangan Kristian. Tapi yang pun tak heran ke sekarang ni, mereka yang terpaling minum kopi dan sekali bisnes kopi pun dia berkongkar. Tak rasa lawak ke macam mana dari duk benci kopi sebab tu minuman orang Islam, sampai mereka boleh buat kita pula rasa macam tu yang mereka punya. Tak gila. Hak ni memang cerita banyak. Sebelum London, Paris, kota-kota besar ni wujud macam sedia ada kita duk tengok ni, mereka ni teruk lah, ya Allah. Mereka nak cari ayak yang selamat nak minum pun tak ada. Sebab hidup mereka ni berpusing dengan dua benda je. Satu, roti dengan arak. Roti pun tak boleh kerap juga sebab duk jadi fungus lah apa bala. So mereka memang harap dekat bir je. Hak tu paling tahan lama dan selamat. Budak kecil ke besar, lelaki perempuan, semua dalam keadaan semi khayal. Yelah, sebab breakfast pun hambuh dengan arak. Kalau kita konsum seliter sehari alkohol, anak-anak hang besok IQ boleh turun sampai 7%. Mereka zaman tu sehari 3 liter. So macam mana masyarakat yang mabuk beratus tahun ni boleh berubah jadi maju dan sampaikan boleh main jajah tempat orang pula. Sebelum kopi ni dapat kat tangan mereka, Uthmaniyah conquer benda ni. Takkan ada pokok kopi yang boleh dibawa keluar dari Yaman. Memang strict, boleh kena pancung kalau kena tangkap. Dan ratus tahun ke mereka mohon Eropah pergi Yaman duk abang kata kopi ni boleh tumbuh atas gunung mereka ya. Kira macam harum manis lah kot, boleh naik elok di perlis ya. Dan coffee house tak ada di tempat lain selain dalam Empayar Uthmaniyah saja. So kalau orang yang luar dari Empayar ni, memang orang-orang besar je yang boleh main minum sebab kopi ni pun mahal. Benda ni start berubah bila geng Dutch tahun 1616 mereka berjaya bawa lari pokok kopi keluar dari Yaman dan tanam sendiri. Something betul. Tapi yang saya geram tu, hampa teka mereka pergi tanam tak mana. Dia dekat je dengan kita. Belanda mereka pergi tanam pokok yang mereka curi tu dekat Kepulauan Jawa. Hak itulah kopi pertama dunia yang berjaya ditanam luar dari Empayar Uthmaniyah. Kat situlah nama kopi Mocha Java start ada dan jadi pemecah monopoli Uthmaniyah. Tapi waktu tu dunia masih kena tunggu lagi 30 tahun baru ada satu kedai kopi di Venice. Sebab Itali adalah negara pertama di Eropah yang boleh deal direct dengan Uthmaniyah. So geng elit sana mungkin letih katanya nak kena naik kapal berbulan untuk perkenal kopi ya. Lebih daripada buat umrah. So dia bawa main kopi ke Itali dan enjoy di rumah dah.
ada makin ramai peminat kopi, baru mereka buka kedai untuk public. Cuma yang kemuncak bagi seluruh dunia diperkenalkan kepada kopi ni sebenarnya jadi bila Sultan Murad keempat pi ban kopi di Osmaniah, buatkan coffee house lain terpaksa keluar dari empayar dan start bertapak di luar. Tak mana mereka duduk paling ramai sekali? England. Banyak mana kalau hampa nak tahu, dalam 50 tahun tu ada 2,000 kedai kopi. Kiranya dalam setahun tu naik 40 lah. Dan ni cerita tahun 16, bukan zaman lah macam buka mesti di awal ni. Soalan dia pasal apa England? Sebab England tak follow Pope dah. Mereka buat mazhab lain. Okay, Pope larang King George daripada bercerai. So mereka dah tak kena follow Pope dan dah tak kena was-was pasal ayat kopi ni main dari mana ke. Mereka tunggang macam tu je lah. Di Eropah macam Spain apa semua tu masih ada lagi konotasi yang ni ayat setan. Sampailah Pope mereka test minum dan rasa benda ni function berbanding dengan So dia kata kita kena baptiskan ayat setan ni lah. Baru kedai kopi start berkembang. Tapi waktu tu lewat dekat 100 tahun dah dengan England. Tapi apa jangan ingat ke orang putih terus rata minum kopi. Ambil serta masa daun teh start sampai kat sana sudah. Mereka punya tak tahu nak buat macam mana. Mereka pergi rebus daun tu dan makan macam sup dengan daun teh tu sekali mereka kunyah. Seumur hidup mereka pernah makan sup ayak je. Mereka heran bila jumpa benda yang kena makan dalam mangkuk kecil dan ada sudu ni. Mereka ingatkan macam makan sup juga lah. Saya patut mention balik cerita Sultan Murad tu. Dia ban kedai kopi sebab dekat situ banyak ura-ura pemberontakan duk ada dalam kedai kopi. Dia pun duk buat tempat tu jadi meeting ni boh. Tapi bila kedai kopi ni start ada di England, bila geng sana dah sober, makin alert dan fokus, dia pun sekarang dah ada tempat untuk sembang benda yang lebih intelektif dan produktif. Sebab dulu mereka ada rumah harap hang nak sembang bisnes ke apa benda pun tak boleh. Dan semua orang 24 jam mabuk dan asyik bertumbuk dalam tu. Sultan Murad nampak kedai kopi ni pada satu perspektif je, tapi sebenarnya kedai kopi ni dia besar lagi. Eropah punya ahli falsafah nama Michel Foucault ke. Dia mention ada spesifik tahun tu Eropah start jadi bertamadun. Kebuluran dah tak ada, perang jadi sikit, kerajaan yang merintah ni elok. Tahun tu sama dengan waktu kedai kopi duk start buka dekat sana. Tak gila. Teori yang sama juga mereka cuba relate. Punca Osmaniyah atau dunia Islam ni sangat pesat membangun dari segi ekonomi, ilmu apa semua ni adalah kerana ayat setan ni. Para cendekiawan duk minum, game beribadat pun sama, ada tempat meeting, tukar idea, berdebat apa semua. Nampak benda simple je dari biji kopi, tapi boleh bagi manfaat sampai macam tu. Sampai mereka boleh kata siapa yang conquer kopi, dia lah conquer dunia. Dan kita boleh tengok sama ada kebetulan atau tak, seiring kopi mula jatuh ke tangan orang lain, Osmaniyah pun lama-lama makin merosot dan teka lah kuasa besar lepas tu siapa dia? England. SHDI, company yang main jajah kita tu, buka awal sikit lah sebelum kedai kopi mula membajiri di England. Dan ya, mereka ada kedai kopi mereka juga. Jerusalem Cafe tu sangat berpengaruh. Kat situlah segala investor, pedagang mereka duk main meeting. Kira sebelum perkataan office ada, kedai kopi lah berganti nama dia. Dan apa jangan terkejut dah, cubicle tempat kerja kita tu sebenarnya design dia ambil daripada kedai kopi. Fascinate kan, dari biji kopi yang dulu hanya kambing je duk makan nak bagi rasa kick, sampai boleh push peradaban dan kemajuan dunia. So next time hampa terbau kopi ke, hampa boleh teringat yang kopi sebenarnya tak ada sejarah, melainkan sejarah dunia lah yang mengikut acuan kopi. Dan hampa boleh reflect balik macam mana geng Kristian yang dulu allergic dengan ayat setan kepunyaan orang Islam, tapi lepas mereka kaji, mereka sendiri consume dan mereka dapat banyak gila manfaat. Apa yang halang kita dari buat benda yang sama? Bukanlah saya mengajak kita semua pergi minum arak. Saya rasa Tuhan dan Rasul mention tema ni berkali-kali dan align dengan bijak pandai kita. Kualiti seseorang tu adalah pada ability dia untuk extract ilmu atau benda bermanfaat dari orang lain. Regardless orang tu Yahudi ke, gay ke, waimau pada orang yang kita benci sekalipun. Hikmah Tuhan tu lah kenapa hang sangkakan diri hang untuk cari pada setengah tempat je.